Ciao e benvenuti a tutti. Hai dan selamat datang adik-adik semua ke episod Jom Bahasa Itali, episod yang ke-8. Okay, so kita dah 2-3 minggu tak berjumpa. So mesti adik-adik dah lupa dah apa yang kita belajar di episod yang sebelum ni kan, episod 7. Okay, sebelum ni kita ada belajar tentang i-numeri, okay, numbers ataupun nombor. Dan episod hari ni tajuk dia pun sama, okay, i-numeri juga tapi bahagian yang kedua, okay, the second part ataupun part 2, sambungan kepada nombor. Okay, tapi sebelum tu sebab adik-adik rasanya mungkin tak ingat kan apa yang kita dah belajar, kita recap dahulu. Nombor 1 sampai 100 dalam bahasa Itali. Okay, tapi kita mula dengan 1 hingga 10 dulu. Okay. Dal 1 a 10. Maksudnya from 1 to 10. Da 1 a 10. Okay, kita start daripada sini. Bawah, pasal atas, sini. Okay. Nombor 1. Uno. Okay. Uno. Uno. Next. Due. Due. Okay, dia bukan dua, tapi due. Okay, yang seterusnya. Tre. Tre. Bukan three macam dalam bahasa Inggeris, tapi tre. Okay, bunyi e. Sebab ingat tak, huruf i dalam bahasa Itali disebut sebagai e, kan? Jadi dia bukan three, tapi tre. Uno, due, tre. Okay, next. Quattro. Quattro. Okay, ada double T di situ. So tekan sedikit. Okay, quattro. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ingat bunyi CI, bunyi dia adalah bunyi C kan? 5. Dia bukan bunyi ke. Okay, bukan cinque ataupun bukan bunyi se. Okay, bukan cinque tapi cinque. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next. Yang di sini. Okay. 6. 6. 6. 6. Okay, 7. 7. 7. Sama macam quattro, kan ada double T. So tekan sedikit, 7. Seterusnya 8. 8. 8 kan, 8. 9. 9. Okay, 9. Dan 10. 10. 10. Okay, again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, senang saja. Nombor 1 hingga 10. Da 1 a 10. Okay, from 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, senang saja. Next. Daripada 1, 10, next kita ada belajar tentang nombor 11 all the way until 20 kan. Nombor belas-belas. Okay. Kalau adik-adik ingat, perkataan dieci tu kita letak di belakang. Okay, di belakang. Tapi perkataan tu tukar jadi dici. Okay, dia bukan dieci dah, tapi dia jadi dici. So, 11. Okay, bukan uno dieci, tetapi undici. Okay, undici. Yang ni adik-adik hafal je lah. Okay, dia tak ada rules. Kenapa dia macam ni? Tapi perkataan tu datang daripada perkataan uno, satu dan juga dieci. Bila combine dia jadi undici. Okay, undici. Next, okay, bukan due dieci tapi dodici. Okay, 12. Dodici. Tadi undici, sekarang dodici. 13, okay, 13, tredici. Okay, tredici. Undici, dodici, tredici. Okay, next. Okay, jangan confuse. 14 bukan quattro dici, bukan quattro dieci, tapi quattor. Quattordici. Okay, T-T-O-R. Quattordici. Okay, 14. 14. Quattordici. Dan juga 15, dia bukan cinque dieci, cinque dici, tapi quindici. Okay, quindici. Sebab tu saya cakap sebelum ni, dia tak ada rules. So adik-adik ingat saja. Tapi tahu je lah perkataan ni datang daripada contoh cinque dan juga dieci kan. Undici, dodici, tredici, quattordici dan juga quindici. Okay, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, next. Bukan sedici tetapi sedici.
Okay, 16. 16, 16. Okay, yang itu untuk 11 hingga 16. Lepas tu kalau adik-adik ingat, 17, 18, 19, nombor 10 iaitu DHI di hadapan. Okay, dekat depan. So, dia bertukar jadi Dicha ataupun Dicho. Okay, so kita tengok di sini. 17, Dicha Sete. Dicha Sete. Okay, Dicha tu daripada perkataan DHI. Sete itu adalah 7. Okay, 17. Dicha Sete. Okay, next. Sebenarnya 18, okay, dia adalah Dicha Otto. Tapi dah gabung, dia jadi Dichoto. Okay, Dichoto. 18, 18. Next, 19, 19. Dichan Nove. Okay, ni ada double N. Okay, Dichan Nove. So again, Diciassette, 17, 18, 18, 19. Okay, 19. So 17, 18, 19. So again, lagi sekali, 11 hingga 16, perkataan DHI tu di belakang. Okay, DHI, 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 DHI. Okay, 17, 18, 19, perkataan DHI tu di hadapan. Okay, tapi dia bukan DHI, tapi dia jadi Dicha. Okay, Diciassette, ni pun Dicha juga tapi dah gabung, Dichoto dan juga Dichan Nove. Dan last kali, 20. Okay, 20, 20, 20. Okay, so again, daripada sini, 11, okay, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan juga 20. Okay, next. Okay, adik-adik ingat tak kita dah belajar 30, 40, puluh tu semua sampai 100. Okay, tapi kita nak buat aktiviti sedikit. Okay, this is all the words. Okay, 30, 70, 90, 60 semua ni 30 sampai 100. Okay, kita kena match sahaja. Okay, contoh di sini. Okay, 30 ataupun 30 kan. 30. Okay, 30. Okay, kita tengok ini. 40. Okay, 40. Okay, 40 is what? Okay, kita tengok dulu. 40 datang daripada perkataan apa? Kita tahu. 4 kan? 4 apa? 4 is quattro. Okay, quattro. Kalau tengok slide tadi, kita dah tengok. Okay, quattro. So, antara semua ni, yang mana yang paling dekat? Okay, yang paling dekat adalah yang ini. Okay, quaranta. Okay, quaranta. And betul, okay, quaranta is 40, 40. Quaranta. Okay, perkataan tu datang daripada 40, 4, sorry, quattro, dia jadi quaranta. Okay, so kalau tengok sini, tadi 30, okay, yang ni quaranta. Okay, 40. Okay, so adik-adik boleh match sendirilah, okay. Next, kita ada 50, okay, 50. Okay, kalau kita guna konsep macam quaranta tadi, 5 dalam bahasa Itali adalah cinque, okay, cinque. So yang paling dekat adalah yang ini, okay, cinquanta. Okay, cinquanta. Panjang sedikit. Okay, so 50 is cinquanta. Tadi 30, quaranta, cinquanta. Okay. Okay, ini confusing sedikit. 60. Okay, nombor 6 dalam bahasa Itali adalah sei. Okay, sei. So jawapan dia mungkin ada yang confused. Mungkin ada 2 jawapan. Okay, either yang ni, setanta ataupun sesanta. Okay, tapi kita kena ingat nombor 6. Nombor 6 is sei. So yang paling dekat di antara 2 ni adalah sesanta. Okay, which is betul. Okay, 60 ataupun 60 is sesanta. Okay, adik-adik jangan eja say santa, tapi dia sesanta. 60. Yang ini. Okay, so again, 30, 40, 50, 60. Okay, so sebab kita dah dapat yang ni, senang. 70 is setanta. Okay, setanta. Okay, daripada perkataan sete, kan, 7. Sete. Next. 80. Okay, 80. Senang saja. Otanta. Yang sini. Otanta dari perkataan otto kan. 8. Otanta. So yang ini. So again. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okay. 90. 90. Okay. Dia jadi
90. 90. Okay, 90. Dan obviously last kali, okay, mungkin tak nampak, okay, 100, dia bukan dicenta ke, decanta ke, tapi perkataan yang baru iaitu cento. Okay, cento. C-E-N-T-O. Okay, bukan cento, bukan cento, tapi cento. Okay, 100. Cento. So again, daripada 30 hingga 100. Okay, da 30 a cento. Okay, from 30 to 100. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dan juga cento. Okey. So kalau adik-adik nak cakap 200, 300, 400, yang itu senang saja. Adik tambah je nombor di hadapan. Contoh 200, 200. Dia macam bahasa Inggeris lah. 200, 300, 400. Sama je. 200, 300, 400, 500. Okay. Siapa yang minat kereta, mungkin adik-adik kenal. Ada satu brand ataupun jenama kereta. Fiat yang dipanggil 500, 500. Okay. So itulah nama tu datang daripada perkataan ataupun bahasa Itali. 500. Fiat 500. Okay. So itu yang kita dah belajar. Okay. Dan tambahan, rasanya kita dah tengok juga, okay, 2026. Okay, perkataan 2026 is 2000. Ingat tak? 2000 berapa? 2026. Okay, 2026. Okay, perkataan mila tu adalah 1000. So 2000, 2000, 26. Okay, 2026. Okay, so itu yang kita dah belajar semua di episod 7. So kalau adik-adik tak ingat, nak tengok balik episod tu boleh. Okay, episod 7. Tajuk I-numeri. Alright. So untuk tajuk hari ni, kita nak sambung. Dah belajar 1 sampai 100. Okay, apa lagi kita boleh belajar? Okay, next kita boleh tengok numero di telefono. Okay, cuba tengok ni. Numero di telefono. So mungkin kalau adik-adik tak faham pun boleh teka kan. Numero, number. Di mungkin tak tahu apa. Telefono tu boleh teka telefon. Okay, kalau terjemahan literal dia adalah number of telephone. Ataupun nombor di. Nombor di telefon. Tapi translation yang betul adalah telephone number. Okay, telephone number. Ataupun nombor telefon. Numero di telefono. Okay, so macam ni kita nak tanya what is your phone number and macam ni kita nak jawab. Okay. So sebelum tu, adik-adik tahu ke kita punya kod untuk phone ke Malaysia? Kita punya kod tu berapa? Okay, kalau tak tahu, okay, kod kita adalah 60 K60, which is Sesanta kan? Sesanta yang ini. So contohnya, okay, kalau adik-adik punya nombor telefon mungkin lah. Kalau orang call daripada luar, dia orang kena type plus 60 dulu. Baru nombor telefon. Barulah adik-adik dapat call itu. Okay. So kalau dalam bahasa Itali kita sebut sebagai più 60. Okay. Più tu adalah plus. Okay. Più 60. Okay. Di Itali pula, kod dia adalah lain. Okay. Sebab negara lain, nak call tu pun dah lain. So kalau adik-adik ada kawan di Itali, jangan tekan più 60 untuk call mereka. Okay. Nombor Itali adalah 39. Okay. 39. So kalau kita nak call ke Itali, kita call più 39. Okay. Plus 39. Lepas tu baru nombor itu. Okay. So kalau adik-adik tak tahu yang Malaysia ni ada kod, sebab selalu ingat kod 116, kod 113 macam tu kan. Sebenarnya di hadapan nombor tu ada kod. Okay. The country punya kod untuk call. So kalau kita nak call Itali, kita guna 39. 39. Kalau Malaysia, kod kita adalah 60. Okay, bukan 70 tapi 60. Okay, so itu adalah pasal kod. So kalau nak tanya, what is your phone number? Kita tanya soalan ini, okay. Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Yang ini adalah informal. Okay, informal maksudnya santai untuk kawan-kawan kita ataupun orang yang kita kenal. Kalau formal, lebih respectful. Qual è il suo? Okay, tukar T ni jadi S. Okay, qual è il suo numero di telefono? Tapi generally kita belajar yang ini sajalah. Qual è il tuo numero di telefono? Okay, qual è? What is? Il tuo, your numero di telefono.
phone number kan. Qual è il tuo numero di telefono? Okay, senang saja adik-adik, hafal ini sahaja. Okay, ini adalah soalan kepada what is your phone number? Okay, nombor telefon awak berapa? Okay, kalau kita nak jawab, senang juga. Okay, instead of tadi kita tanya il tuo kan, your. Kalau my, kita cakap il mio. Okay, il mio numero è. Okay, my number, okay, numero è, is. Okay, my number is. Okay, ataupun adik-adik boleh juga cakap il mio numero di telefono è. Okay, that means my phone number is. Okay, yang panjang. Tapi kalau nak pendek, ringkas saja, my number is. Okay, il mio numero è. Okay. Contoh di sini, okay, numero di telefono. Okay, so cuba adik-adik sebut sama-sama, okay. Okay, kosong adalah zero, okay, bukan zero tapi zero, okay, zero. Okay, 0, 1, 9, okay, 019, 4, 1, 6, okay, 4, 1, 6, 5, 3, 0, 5, okay, 5, 3, 0, 5. Okay, so again, kalau adik-adik nak jawab contohnya, qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero di telefono è 019 416 5305. Okay? So di Italy kita boleh sebut nombor tu 1111. Macam di Malaysia contohnya 019 416 5305. Okay? So senang saja sebab di Italy macam tu juga. Okay? Kita sebut 111. Sebab di setengah negara mereka akan sebut 222. Contohnya Perancis. Okay? Perancis. Contohnya mungkin dia tak cakap 19 tapi dia sebut 19 kan. Mungkin ini bukan 41 tapi 41, 65, 30 dan sebagainya. Okay, tapi dalam bahasa Itali senang saja kita sebut one by one. Okay, satu per satu. So ini, okay, kalau adik-adik tak tahu, ni nombor bahagian bahasa asing ataupun tim bahasa asing. Okay, so kalau adik-adik nak tahu dengan lebih lanjut tentang program kami ataupun anything lah tentang bahasa asing, adik-adik boleh call. Okay, call ataupun dalam bahasa Itali kita boleh cakap telefono a, okay, telefono a, which means call to, call at, ataupun message to, okay, messaggio a 019-416-5305. Okay, sebelum ni kan kita dah bagi nombor office, okay, sekarang kita ada nombor lain juga kalau adik-adik nak call ataupun WhatsApp. Okay, so itu adalah contoh yang baik sekali. Okay, so again, nak tanya pasal nombor telefon, this is the soalan. Qual è il tuo numero di telefono? Dan jawab senang saja, il mio numero è. Okay, so adik-adik bolehlah practice guna your phone number. Okay, il tuo numero di telefono. Okay, selain daripada nombor telefon, okay, adik-adik boleh juga belajar tentang umur. Okay, cara kita nak tanya, how old are you? Umur awak berapa? Dan nak jawab juga. Okay, my age ataupun I am how many years old. Okay, quanti anni hai? Quanti anni hai? Quanti anni hai ni adalah informal, okay, santai. Kalau formal, quanti anni ha? Okay, ha, tak ada I. Okay, quanti anni hai? Informal. Quanti anni ha? Formal. Okay, how old are you? Okay, nak jawab senang saja. Okay, adik-adik kena ingat dah, baru sekarang dah kena ingat nombor yang kita belajar tadi kan. Okay, so soalan dia adalah quanti anni hai? Contohnya adik 12 tahun. Okay, so sebut saja or, okay, or I have ataupun I am 12, okay, 12 kan, anni. Okay, or 12 anni. Contohnya I am 12 years old. Okay, 13 years old. Or 13 anni. Okay, or 14 anni. Okay, dan sebagainya. So soalan dia adalah quanti anni hai? Okay, how old are you? Jawapan dia adalah or blank anni. Okay, so letak saja umur di sini. Okay, so tadi saya disebut or ni adalah maksudnya adalah I have. Okay, I have. Okay, kita tengok yang slide seterusnya. Okay, lain daripada bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Inggeris kita sebut I am. Contohnya I am 12 years old. Okay, tapi dalam bahasa Itali untuk sebut tentang umur kita guna I have. Okay, I have. Kita tengok ini. Okay, I have. Or, okay, H-O.
Okay, ingat huruf H tu adalah silent. So kalau dia nak sebut I am 12 years old ke, I am 20 years old ke, kita akan guna or, I have. Okay, dan bukannya sono. Sono ni adalah I am. Okay, so yang betul adalah or dodici ani dan bukannya sono dodici ani. Okay, kenapa? Okay, dalam bahasa Inggeris, age ataupun umur is something that you are. Okay, so I am 12 years old. Okay, you are 12 years old. Tapi dalam bahasa Itali, kita kira umur tu sebagai benda yang kita ada. Okay, it's not what you are, tapi what you have. So dalam bahasa Itali, kita ada macam ni. Dia akan sebut macam, saya ada 12 tahun. Maksudnya adalah saya dah hidup selama 12 tahun. Okay, sebab itu dalam bahasa Itali kita guna I have dan bukannya I am. Okay, so again, in Italian, dia guna I have. Okay, because they refer to how many years they have lived. Okay, berapa lama, okay, diorang dah hidup. Okay, so diorang guna or, I have. Or dodici anni dan bukannya sono dodici anni. Okay, itu yang paling berbeza lah dengan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayu lagi senang. Saya 12 tahun. Okay, dia tak ada have ke, am ke, you are 12. Okay. Okay, so itu untuk umur. So kena ingat lah, okay, once adik-adik belajar perkataan ni, sono, jangan confuse yang umur tu adalah yang ini, okay, sono. Tapi or. So again, nak jawab soalan quanti anni I, okay, adik-adik sebut je or. Contohnya, or 21 anni, okay, 21 years old. Contohnya. Alright. Or dan juga dan bukan sono, okay. Sono is I am, tapi bukan dalam konteks umur, okay, dalam bahasa Itali. Okay. So sebenarnya untuk episod hari ni, kita lebih kepada itu saja, okay. Recap dan juga nak belajar ayat tentang umur dan juga apa tadi? Nombor telefon, okay. Untuk episod yang seterusnya, masih juga ada kaitan dengan nombor, okay. Kita nak belajar tentang waktu, okay. Hours, minutes dan sebagainya. Tapi topik tu adalah besar. So kita tengok sedikit dalam episod hari ni, okay. Itu tajuk dia adalah Che ore sono. Okay, what time is it? Okay, sekarang pukul berapa? Che ore sono. What time is it? Okay, so ini adalah sedikit yang apa yang kita belajar untuk episod yang akan datang. So kita tengok dulu. Okay, che ore sono. What time is it? Okay, so dalam bahasa Itali kita boleh jawab in two ways. Okay, kita nak sebut tentang waktu kan. Okay, sekarang pukul ataupun now is. Okay, kita boleh guna okay, it is ataupun sonole. Sonole pun maksudnya it is. Okay, so macam mana kita nak tahu? Nak cakap it is 1 PM contohnya ataupun it is 5 PM, 5 AM. Okay, so kita tengok yang ini dahulu. Okay, untuk okay, it is, kita guna untuk 3 situasi saja. Okay, yang pertama adalah tengah malam. Okay, midnight, tengah malam. Okay, if you want to say it is midnight, okay, kita guna ayat yang pertama. Mezzanotte. It is mezzanotte. Okay, terjemahan adalah middle of the night. Okay, middle of the night. It is the middle of the night ataupun midnight lah kan, midnight. So mezzanotte. Okay, itu adalah situasi yang pertama. Yang kedua adalah midday ataupun betul-betul tepat 12 petang kan. Kita guna mezzogiorno. Mezzogiorno, midday. Okay, midday ataupun 12 PM. Okay, 12 PM. So itu adalah situasi yang kedua untuk guna perkataan it is. Okay, so again, mezzanotte, it is midnight. Mezzogiorno, it is midday ataupun 12 PM lah kan, 12 PM. Okay, yang ketiga adalah pukul 1. Okay, 1. Okay, pukul 1, ni 1 pagi lah, 1 pagi. Okay, kita guna luna. Luna. Okay, so ini adik-adik kena ingat saja perkataan untuk kita gunakan untuk describe waktu kan, untuk beritahu okay, sekarang pukul 12 tengah hari, 12 malam ataupun 1 pagi, kita guna mezzanotte, mezzogiorno dan juga luna. Okay, selain daripada itu,
Okay. Every other hour, kita guna sono. Okay, sono. Okay, contohnya kita tengok tadi Luna tu 1 pagi. Okay, kita tengok 2 pagi hingga 11 pagi. Kita guna sono. Okay, adik-adik sebut saja ataupun tulis saja sono le dan tambah nombor yang di belakang. Okay, contoh 2 pagi. Sono le 2. Okay, 3 pagi. Sono le 3. 4 pagi. Sono le 4. Okay, 5 pagi. Sono le 5. Okay, 6 pagi. Sono le 6. 7 pagi. Sono le 7. Okay, 8 pagi. Sono le 8. 9 pagi. Sono le 9. 10 pagi. Sono le 10. Okay, 11 pagi. Sono le 11. Okay, kalau 12 petang, pukul berapa? Okay, 12 petang, yang tadi kita tengok. Mezzogiorno. Okay, mezzogiorno. Okay, so sebelum tu, yang inilah. Okay, 2 pagi hingga 11 pagi. 12 petang terus mezzogiorno. Okay. Selepas 12 petang kita ada apa? 1 lah kan? 1 petang. Okay, dalam bahasa Itali, kita tak guna 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM. Dia guna 13, 14. Okay, diorang guna sistem 24 jam. Okay, kalau adik-adik tak pernah tengok clock yang digital 24 hours tu, okay, setengah negara, diorang memang tak guna 12 hour clock system. Maksudnya, kalau pukul 1 petang, okay, jam tu adalah 13. 14 untuk 2. Okay, Abang Salam guna 24 hour clock system. Okay, dia sebenarnya lagi jelas. So, kita tak payah tengok AM ke PM, kita terus tahu. Contoh, 15. 15 is 3 petang. Okay. So, mungkin adik-adik tak belajar ataupun tak familiar, tapi kita ada juga sistem 24 jam dan di Itali mereka menggunakan sistem itu, 24 jam. So, sebab tu lepas tadi mezzogiorno kan, 12 PM, dia terus sambung 13, 14, 15 and so on. Okay, kita tengok. Okay, 1 petang. Sono le 13. Okay, sono le 13. 2 petang. Sono le 14. Sono le 14. 3 petang, ataupun tadi 15 kan, 15. Sono le 15. Sono le 15. Okay, seterusnya 4 petang. Okay, 4 petang, 16. Sono le 16. Sono le 16. 5 petang, sono le 17. Okay, ingat 17, double S, double T, 17. Okay, 6 petang, sono le 18. Sono le 18. Okay, 7. 7 dah bukan petang lah kan, 7 malam. Okay, 7 malam, sono le 19. Sono le 19. 8 malam, sono le 20. Sono le 20. 9 malam, sono le 21. Okay, sono le 21. 10 malam, sono le 22. Sono le 22. Dan 11 malam, sono le 23. Sono le 23. Okay. 12 tengah malam, mezzanotte. Okay, mezzanotte. Okay. So, sebab topik yang akan datang ni, dia lebih complicated. So, kita start sedikit dalam episod hari ni. Still berkaitan dengan nombor. Okay, so again nak recap. Pasal nombor ataupun masa ni dalam konteks budaya Itali, mereka menggunakan 24 hour clock system. Okay, 24 jam instead of 12 jam. Maksudnya selepas 12 PM dia terus 13, 14, 15, 16 sampai 23. Okay, sampai 23. Tapi jangan risau, as long as adik-adik tahu nombor 1 sampai 24. 23 lah, nombor 1 sampai 23. Adik-adik dah boleh sebut, okay, masa ataupun waktu dalam bahasa Itali. Cuma kena ingat, okay,
Dia ada dua cara nak sebut. Kita either guna ataupun sono le untuk refer to it is. Untuk mezzogiorno, mezzanotte ataupun luna, okay, 12 PM, 12 AM dan 1 AM. Okay, yang lain semua kita guna sono le. Okay, sono le. Maksudnya sama juga. It is. Okay, so itu sahaja untuk episod hari ni. Okay, kita sambung sedikit tentang nombor. Kan episod 7 kita dah belajar 1 hingga 100. Episod hari ni kita dah recap 1 hingga 100. Kita dah belajar cara nak sebut nombor telefon kan. Qual è il tuo numero di telefono? What is your phone number? Dan nak jawab, il mio numero di telefono è. Okay, my phone number is. Kita dah belajar pasal nombor. Dan seterusnya tentang umur kan. Quanti anni hai? How old are you? Ataupun quanti anni ha? Dan nak sebut tu o. Okay. O 20 anni contohnya. Okay. Dia bukan sono tapi o. Kenapa? Sebab dalam bahasa Itali kita guna I have. Okay. I have. O. Dan bukannya I am. Okay. Dan last sekali kita tengok sedikit tentang masa ataupun waktu. Okay. Dan kita akan sambung dalam episod yang seterusnya, episod ke-9 tentang waktu lagi dan juga hari dan bulan. Okay, so itu saja untuk episod hari ini. Untuk yang akan datang pada bulan Jun, kita orang ada kursus. Okay, kursus apa? Adik-adik boleh tengok semua di media sosial kami. So kalau belum follow, okay, adik-adik follow lah. Jom Bahasa Asing. Kami ada Instagram, ada Facebook, YouTube, TikTok. Okay, adik-adik follow semua dan boleh tengok tentang kursus yang akan datang. Kalau tak nak tengok social media, boleh juga tengok website, okay, website ATBM di bawah bahagian latihan. So adik-adik tengoklah banyak jenis kursus, 1 tahun punya kursus semua dah ada di situ. So adik-adik daftarlah sahaja. Daftar sajalah. Okay, so itu sahaja untuk episod hari ini. Kita bertemu di episod yang akan datang, episod 9. Okay, 9. Itu sahaja untuk episod 8. Okay, dan jumpa lagi. Okay, ciao, ci vediamo.